Korang dah stay tune belum? Cari Hakim ni. Tiket tak keluar pula. Asal? Ni Bodoh. Geram ni. Tiok, nampak ya? Kering. Okay. Itu kan. Silap. Tengah tunggu train. Nak tukar train. Ni normal ni. Sup jagung. Yang ni apa benda? kerang busuk. Sup kerang ni baik. Mana apa? Nak beli ke? Tak nak. Serius ha? Review ah? Okey, aku beli. Mahal. Lepas tu aku minum. Kau minum. Okay, tu share. Beli ni. Lepas tu untuk aku cleansekan palate. Ni aku sedap. Kerang tadi. Check dulu. Tak ada babi. Ada kerang. Kita try bunyi dia. Sedap kat bau. Cuba bau kita. Sedap tu. Sedap. Ya. Dia okey lah. Ya. Ha. Sihat. Tak ada kerang pun. Tak cuba saya sedap. Nak apa? Serius? Oh, dia miso lah. Ya, sup macam miso. Dia miso kerang. Okay, dah tak sedap lah. Tadi macam sedap, aku berhenti minum tak sedap pula. Sedap. Tak. Mana ni Kim? Harta karun. Sekarun. Ni apa? Jalan kaki? Kaki lah. Kau semalam Kau semalam naik event ke? Tak ada lah. Tak ada. Pakcik tu dah sayonara kat kita. Tak nak jumpa lah. Jumpa kat atas lah. Tu kat atas Okay. Kita cari dulu. Cantiknya cuaca hari ni. Kenapa tak pergi hari ni lah? Sedap ni. Menarik. Nak sendiri tak ada duit. On a mission. Kita orang kena naik Hakim punya phone dekat lift atas tu. Tapi nak naik kena beli tiket. Sebabkan mahal, so Hakim je naik. So aku dengan Hakim. So what we doing now, sitting while waiting for Hakim. So I got myself some beef pastrami. Because why not? Sikit lagi. Until what time tak tahu suruh tunggu apa pun like. Tunggu dah. Makan je. Apa rezeki balik? Rezeki Hakim belanja. Siapa pendapatan Hakim? Kau dah tak ada lah. Betul? Kau on the way nak beli baru kan. Tapi kau yang bulan-bulan lah. Tak ada. Terpaksa. Go. Walaupun nak beli 16 Pro 16 Plus sama juga. Sama agak. Tapi bayar bulan-bulan ke ni. Kita jalan dulu. Tengah sejuk ni. Apa je balik. Makan. Buat apa game? Kata beli phone. Tadi Beli ikan ni. beli ikan. Tak makan tak. Mana? Ui. Banyak ni. Payung sikit Game. Tunjuk. Satu paket RM20. Gila. Ni kau klik call ni. Ya. Jom. Kita tanya dia balik. Okey tak okey? Buat apa ni? Let me cook. Oh ya, ada glove lagi. Uyo. Buatlah anak. Ni cook. Buat apa ni kan?
Oh, boleh pakai ni Cooking bro, cooking. Lala pakai ni. Yo, masak apa ni? Kambing. Banyak ni kambing. Ni tak boleh. Pau. Pergi ada kalau macam ni. Tuai meh, garang. Wey. Takut. Oi, pantat panas babi. Buat eksperimen kan? Of course lah. Full Metal Alchemist. Ha? Tutup. Saya tak. Jadi siot. Oh, Fireman Joe. What are you doing, bro? I am preparing the fire for the Terbalik. Bro, Dalam ke lagi you know how to use shovel, bro. You army, bro. Ini dah. Nasi dah masak kan? Wan. Apa masam ni? Ketiak kau gila. Uish, kau tak mandi Nasrul? Mandi. Semalam mandi. Kau tengok. Go. Apa weh? Uish. Lain colour dah baju aku. Dia orang tu old man email. Tak kopi ah. Old man ni. Old man. Kau hilang. Old money. Rasa pedas dia. Sana ke masak apa ni? Komentari sikit. Ikan bakar. Kamu kau tunjuk. Tengok, okay ni. Ni. Nak sikit. Tahit. Ni budak bangang. Buat ni. Tahu. Lama. Sedap ni. Ikan apa tu tuan? Boleh pasang. Pasang. Siapa tuan? Pasang projektor lah projektor. Oh betul juga pasang projektor ni. Tuan. Ni apa yang tak tutup tak Tuan Hazim. Tak, dia tak boleh flare. Kita pasang projektor sendiri tuan. Okey cun. Dia kau flip nanti kan semua puas susah. Pasang movie. Power. Kau menjaga apa ni bang? Ikan bakar. Kau bakar bang? Macam murtabak. Panas bang? Mana. Ni homemade ke premium ke macam mana bang? Homemade, bro. Ni kita orang punya sos ni. Kita orang buat sendiri je. Buat sendiri? Oh. Faham. Sebab tu kena balut. Nama pun homemade. Tapi orang kira. Oh. Kira macam ni bang? Kira tambah kira halal lah. Dia tak apa, kira halal lah. Kira halal. Dia kau nak tahu ke? Kena datang kedai. Alhamdulillah. InsyaAllah sedap. Allah bagi sedap. Allah bagi sedap. Allah bagi sedap. Nak tahu harga dia kan? Allah bagi sedap. Tahu harga datang kedai guys. Support bisnes anak muda orang Melayu kita. Tempatan JMN. Allah. Kena ban video. Alhamdulillah rezeki hari ni. Kau apa ini Nasrul? Makan besar. Kau besar. Apa yang besar tu? Ikan. Banyak kan? Dapat dari siapa ni? Fishmonger. Oh, fishmonger. Dengan ni producer Sugar Daddy Dan. Oh, habis Dan. Tu. Ni bersalah muka ni. Sugar Daddy Dan tau. Bagi semua ikan kan. Bagi Dan. Ikan body yo ni. Rezeki. Enjoy. Apple ni air sampai 3 apple ni. Oh, ni kopi. Silap. Hakim macam biasa gambar batik. Baik game.
Berjuang game demi career kita. Okay, ini biarlah fireplace. Masak first time bakar-bakar dalam rumah, Mat. Tak tahulah orang Jepun. Kita orang hari ni ada ni haiwan baru. Namanya siapa tuan? Ha? Dia kata roboti. Roboti? Adik-adik Siti ni. Oh. Gay nama. Tak tahu, ingat jantan roboti ada T belakang. Meow. Bodoh sikit tapi. Saya nak main kat dapur. Woi, apa ni? Tuan, tengok tuan. Ada orang bakar sosis. Menarik ni. Ni bukan fish sausage je tuan, yang Hungarian tu. Fish. Kan? Ikan ni. Jumpa kat donkey je silap. Halal kan? Ayo. Buat sikit. Bau. Homemade tuan. Halal. Halal. Premium ah. Ikan tak tayang kat dia. Tak tahu. Dah kena belum? Gerak lu. Makan roja balik. Lama. Masya Allah banyak. Yakin makan ikan ni makan kicap. Ni tulang tak nampak ni, bukan apa dah. Nak apa? Tak nampak ke? Kurangkan sekali je Nasrun. Uish. Okey, ni okey. Macam mana tuan? Makan je lah. Sedap tuan. Sedap. Mana? Tunjuk sikit. Ni ikan Jepun. Ha. Mana ikan Malaysia? Mana? Adik kat Malaysia. Ikan tu sama. Tu ikan Malaysia. Oh. Cara masak lain bu. Nak. Cerita review sikit. Ikan Jepun. Bukan. Ha. Ni dia punya Nah. perapan ni kurang sikit lah. Tuan swap sikit. Bukan saya. Tuan lah. Saya tak nampak. Ha. Jepun punya ni. Ui. Sedap. Kita rasa lain sikit lah. Macam mana perasaan tuan berdebu tadi? Kenapa ke? Berdebu semua tu engkau. Oh, sorry. Kipah macam Taufan tu. Bukan tuan nenek je. Sama kau. Sama ni duduk. Aku lah. Boleh lah terus. Sampai tengok movie. Kita komando. Tak boleh. Copyright. Nazulan. Makan guys. Tukar-tukar pinggan ikan. Buka. Semua kat dulang tu. Oh, ni. Ha. Ui, yang ni sedap ni. Sebab ada lemon. Tuan, silakan tuan. Yang tu masak. Well cooked. Ni tahu ah. Ni lama tu tak jumpa. Oh, dia stick ke jumpa ni. Nampak je. Dia perak terus gila tu. Review sikit. Lembut ni. Nah. Masak tu. Uish, ni sedap ni. Ya, berasak baik buka. Uish, ni sedap. Kau ni belah mana sebenarnya? Saja. Saya Tuan nak saya tolong ke tak? paruh-paruh. Oh, suruh. Paruh-paruh. Saya tolong kan tuan? Kita makan belah mana? Saya di orang tengah. Sekejap ni. Kita duduk kat meja kecil tu lah. Jap. Ikan ni gambar mana? Dia mantap. Api Kan? Banyak. Kebeluran nombor 30. Jangan buka. Nak 9. Tu. Kata Rizky. Dah kembali lah. Oh, lapar. Ya, start hari ni. Start terus. Cakla lah. Oh. Cakla lah dah.